Weh, kau tahu tak pasal kisah hantu ni dia tumpang orang balik rumah? Ish, serius ah? Seram tu. Ui. Masa ni terjadi kat Perak ah. Masa tu tahun 1982. So aku tahu cerita ni pada seorang budak ni. Tapi dia tak ada sekarang dah tua lah. Tapi masa tu dia budak. So masa tu dia darjah 6. So dia masa tu ikut ayah dia pergi macam satu majlis ni lah. Tapi selalu majlis kan pagi-pagi tengah hari semua kan. Ya. Ni dia pergi majlis tu pukul 3.30 pagi. Majlis apa tu? Aku tak tahu 3.30 macam kan majlis 3.30 pagi. Dah. Tapi pergi 3.30 pagi mungkin sebab majlis tu end 3.30 pagi, tutup 3.30 pagi, kira dah tutup kan. Yeah. So diorang pergi untuk tolong ke tak tahu. So diorang masa diorang pergi event tu, lepas tu lepas diorang pergi event tu diorang balik lah rumah. Tapi masa on the way ke rumah tu dalam 20 ke 30 minit, 40 minit lah kan. So masa on the way balik rumah tu, diorang terpaksa lalu kat satu jalan ni. Jalan? Satu jalan ni terpaksa lah sebab tu je paling dekat rumah. Tapi diorang kena lalu dekat hospital besar Ipoh. Ish. Tapi bukan depan hospital besar Ipoh, belakang hospital besar Ipoh. Oi, belakang. So orang tahu yang belakang hospital besar Ipoh tu selalu mayat. Bilik Bilik mayat kan? Mayat lah. Bilik mayat kan? Bilik mayat dan seram kan. Okey. So diorang lalu situ, naik kereta biasa lah. Tak ada apa-apa kan. Lalu kereta, tiba-tiba kan masa dekat hospital, sampai hospital, tiba-tiba kat tepi jalan ada orang lambai. Oh, tumpang. Perempuan. Nak tumpang lah. Nak tumpang, lambai. Tapi pakai seluar jeans, baju putih je macam singlet lah gitu Manusia lah. lah, manusia kot. Perempuan. So free hair lah kan. Ya. Dia babai macam balik ni. Lepas tu budak yang darjah 6 tu cakap kat ayah dia kan. Weh pula cakap kat ayah dia. Cakap, ayah, tu macam ada orang nak tumpang tu kan. Lepas tu ayah dia pun berhenti. Sebab ayah dia pun boleh katakan orang masjid lah, orang alim semua kan. So dia macam tak takut lah benda ni. So dia pergi, dia pun ambil, dia cakap nak pergi mana ni? Nak pergi mana? Dia cakap nak tumpang ke kan? Lepas tu perempuan tu pun cakap, saya patutnya kawan saya ambil tapi kawan saya tak ambil. Pukul 3 lah kan? Tu semua pagi. Tu ayah dia pun cakap kat si perempuan tu. Nak pergi mana boleh je saya tumpang semua kan. Dia tak cakap apa. Dia tak cakap apa, dia terus masuk kereta. So masa bila dia jadi macam tu, so ayah dia macam tak apa lah, nak tumpang lah tu kan. Mungkin dia tengah blank apa, tak apa. Okey, terus bawa. Tapi anak dia suruh duduk belakang lah sebab nak bagi tumpang kan. Sebab ayah dia nak sembang lah. Tak bawa beg lah, perempuan tak bawa beg. Perempuan tak bawa apa-apa. Barang pun tak ada. Selai sepinggang. Selai sepinggang kan. 1982 mana ada handphone semua. Ya. Okey, so dia naik kereta. Lepas tu masa dah perjalanan tu lah. So ayah dia on the way je lah ke rumah kan, sebab tak tahu lagi pergi rumah perempuan tu mana kan. Tanya perempuan tu. Rumah kat mana kan? Tak kat mana ni semua kan. Tapi perempuan tu diam. Dia diam, tapi diam. Tapi diam dia pandang kat satu tempat. Sebab dalam kereta tu, okey kan ayah dia kan jenis orang yang macam orang yang beragama, orang yang jaga agama lah. Okey. So adalah ayat-ayat Al-Quran semua dalam kereta kan, semua kan. Tapi dia nampak perempuan tu pandang je ayat Al-Quran yang lekat kat cermin kan. Ada macam ayat pandang. Macam tak selesa lah. Tak tahu tak selesa apa kan. Dan aku tak tahu muka dia masa tu kan. Tapi kalau aku seram masa tu kan. Lepas tu tapi ayah dia relax. Ayah dia macam diam tak apa lah. Biarlah kan.